Okey, kalau kita tengok daripada video yang saya upload kemarin tu, saya dah buat untuk ambil ikan yang besar tu, warna atas. Jadi saya ada kesempatan jugalah untuk tunjuk mengenali jantan dan betina. Jadi kalau kata untuk mengenali jantan dan betina ni khusus kepada ikan tilapia ni lah yang saya buat ni. Okey, saya boleh kongsikan sedikit. Kalau kata ikan tilapia ni sebenarnya jadi konflik masyarakat juga. Selalu orang akan bertanya, betul-betul tak pasti yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Nampak macam sama dan ada juga yang fed up lah kalau kata nak buat pembenihan ni. Masukkanlah semua, berapa banyak yang ada pun, kalau kata 30 ekor pun 30 lantak lah, jantan ke betina ke, janji tunggu benih, itu saja. Tapi sebenarnya kalau kata kita buat dalam pembenihan ni, kalau kita boleh mengenali jantan dan betina, itu adalah lebih terbaik lah. Okey, depan saya ni ada 2 ekor jantan dan betina, saya dah ambil dah dalam kolam tu. Saya boleh kongsikan sedikit yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Okey, jom. Okey, saya ambil contoh 2 ekor ni, 2 ekor ikan tilapia ni yang saiz besar lah. Yang ni mungkin saiz panjang dia dah lebih daripada 1 kaki, saiz yang besar. Okey, kalau kita tengok daripada sini, bentuk fizikal dia, sifat fizikal dia. Kalau kita tengok bentuk fizikal lah. Okey, yang ni jantan, yang ni betina. Jadi bezanya, ikan ni masih hidup. Dua-dua ekor ni masih hidup lagi. Saya akan lepas balik ke dalam kolam tu. Jadi saya terpaksa cepat-cepat sikit. Okey, kalau kita tengok yang betina ni, dia akan bentuk dia membulat sedikit. Sifat fizikal dia, bentuk fizikal dia ni akan membulat sikit. Nampak macam tu. Kalau yang jantan ni, dia akan memanjang. Dia akan memanjang. Dia akan memanjang. Kalau yang betina ni, di bahagian atas ni, nampak? Dia akan macam besar sini, lepas tu dia tiru sini, dia macam membulat sedikit. Okey, ini yang betina, ini yang jantan. Sebab yang jantan ni saiz dia daripada depan ni macam ni, dia lebih sama saja macam tu, panjang saja. Okey, itu yang ni jantan, ini yang betina. Okey, kalau tak pasti lagi, boleh tengok daripada alat kelamin. Okey, kalau tengok daripada alat kelamin, okey, kalau yang betina ni, tengok yang betina ni, dia akan kemerah-merahan sedikit, ada membengkak sedikit di sini. Okey, membengkak sedikit, membesar sedikit. Kalau yang jantan ni, dia sama. Dan dia tak ada membengkak, dia hanya sama saja. Macam tu. Okey, kalau saya boleh tunjukkan sedikit dari dekat. Okey, kalau yang jantan ni, dia punya alat kelamin dia tajam. Dia menajam sikit. Lebih tajam. Nampak? Dia lebih tajam. Okey, kalau kata yang betina ni, yang betina ni, dia akan membengkak sedikit di alat kelamin dia ni. Di sini. Nampak? Dia membengkak sedikit. Dia membengkak sedikit, dan kalau kata ada di bahagian alat kelamin ni, ada kemerah-merahan, itu menunjukkan yang dia dah bawa telur. Dia ada telur dah. Okey, alat kelamin dia membengkak sedikit, dan alat kelamin dia membulat sedikit. Membulat sedikit berbanding dengan yang jantan. Yang jantan ni alat kelamin dia lebih tajam sikit. Nampak? Dia lebih tajam. Macam daun sirih tu. Dia tajam sikit di hujung ni. Kalau yang betina ni, dia macam membulat sedikit. Dia macam membulat. Nampak? Dan membengkak. Bentuk fizikal dia membulat. Betina. Kalau yang jantan, badan dia memanjang. Nampak? Memanjang. Dan alat kelamin dia tajam, dan dia akan membonjol lah, besar ni. Tapi kalau yang betina ni, alat kelamin dia ni macam membengkak sedikit, besar di sini. Dan alat kelamin dia membulat sedikit. Fizikal dia bulat. Okay, ini adalah yang betina dan ini adalah yang jantan. Okey. Saya harap korang semua fahamlah apa yang saya ceritakan ni. Sebenarnya mudah saja untuk kenal jantan dan betina ni. Kalau kita tengok daripada atas permukaan dia pun, kita dah dapat mengagak dah. Kalau yang betina ni, mulut dia agak besar sedikit. Mulut dia besar. Yang jantan ni dia agak tirus sedikit. Dia memanjang. Okey, itu jantan dan betina. Okey, macam mana? Boleh dapat belajar dah sedikit untuk hari ni ya.
jantan dan betina. Jadi saya rasa senang kot, mudah saja kalau kita nak kenali jantan dan betina ni. Macam saya sendiri pun saya buat pembenihan. Jadi kalau kita tak kenal jantan dan betina, maka tak cinta lah. Jadi macam mana nak main anak benih kan? Jadi kita kena ada, oh tu ada seekor tu, dia pening-pening sedikit. Sebab saya buat tukar air ni tak masukkan anti klorin. Tapi tak apa, itu perkara biasa saja. Dia akan ada juga 2-3 ekor yang ada efek sikit. Okey, saya akan lepaskan balik ikan ni ke dalam kolam induk saya. Ini yang jantan. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.